السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan waktu untuk duduk seketika pada hari-hari yang sangat istimewa, iaitulah hari-hari yang disebutkan sebagai 10 hari yang terawal Zulhijjah. Hari yang sangat istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita berada pada hari-hari tersebut. Hari yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitulah 10 hari terawal Zulhijjah, yang telah pun Allah Ta'ala juga bersumpah dengannya dalam suratul Fajr berkenaan dengan hari-hari ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang mulia, pada pagi ini kita bersua lagi untuk sama-sama kita membicarakan hadis-hadis Nabi SAW yang mempesan kepada kita berkenaan dengan kelebihan akan amalan-amalan yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, keutamaan, fadilatnya serta ganjaran yang besar yang Allah sediakan kepada mereka-mereka yang beramal dengannya. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang mulia, yang dikasihi Cikgu Ni, Kak Nini yang ada bersama Cikgu Ika dan semua sekali sahabat-sahabat yang mulia, Kaifa AM Dakwah Digital Center. InsyaAllah pada pagi ini kita kongsikan satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ataupun namanya yang kita semua kenali sebagai nama Ibnu Abbas. Nama asalnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah sepupu Nabi SAW. Baik. Abdullah bin Abbas ini, beliau telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada daripada siang-siang mana pun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada siang-siang ini. Iaitulah yang dimaksudkan baginda siang-siang 10 terawal bulan Zulhijjah. Baik, yakni hari-hari 10 Zulhijjah. Bila? Hari-hari terawal 10 Zulhijjah. Lalu mereka telah berkata, wahai Rasulullah, sehingga ke jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Baginda telah bersabda, ya, jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, melainkan seseorang yang telah keluar pada jalan Allah dengan membawa hartanya, membawa jiwanya,
lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu, yakni mati syahid. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang mulia, pada pagi ini kita membicarakan berkenaan dengan satu perbincangan dengan hadis yang sangat hebat yang Nabi nyatakan kepada kita. Sekarang ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Kita telah memasuk pada hari yang ketiga bulan Zulhijjah. 3 Zulhijjah. Hari-hari ini hari yang sangat istimewa. Hanya berbaki beberapa hari sahaja lagi kan untuk menuju kepada 10 Zulhijjah. Iaitulah yang kita raikan dengan perayaan pada 10 Zulhijjah, iaitulah hari raya Aidil Adha ataupun kita sebut sebagai hari raya Korban. Nah, baik, hari-hari ini hari yang sangat mulia, iaitulah hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terbacakan. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang siang-siangnya yang mana amalan soleh pada hari tersebut lebih dicintai Allah daripada siang-siang ini. Nah, yakni tidak ada hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan hari-hari ini. Hari apa? Iaitulah 10 hari telawar Zulhijjah. Sehingga ada para ulama mengatakan betapa istimewanya hari-hari ini mengatasi kemuliaannya pada hari-hari yang lain. Termasuklah kita katakan bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan kan hari yang penuh berkat. Nah, akan tetapi keberkatan hari ini lebih utama. Berkatnya maksud apa? Ziyaratul khair. Ziyaratul khair. Iaitulah kebaikan yang bertambah-tambah. Bila sebut dengan keberkatan, keberkatan itu sesuatu yang bertambah-tambah. Iaitulah ziyaratul khair. Keberkatan itu bertambahnya kebaikan. Baik. Jadi hari-hari ini hari yang sangat berkat. Beramal dapat pahala yang bertambah-tambah. Nah, Masya Allah. Beramal sikit, zikir sikit, baca Quran sikit, kan? Beramal pada hari-hari ini dikurniakan pahala ganjaran yang bertambah-tambah. Nah, pada hari-hari yang berkat ini, iaitulah 1 hingga 10 Zulhijjah. Maka Nabi kata, hari-hari ini hari yang sangat utama yang tidak boleh dikesampingkan ataupun ditinggalkan. Dan sekarang ni kita berada pada hari tersebut yang sangat mahal, yang jarang-jarang disebut oleh orang. Hakikatnya, amalan pada hari-hari ini bermula 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Pahalanya sangat besar. Dan hari inilah kata Nabi, hari yang sangat Allah suka. Hari-hari yang sangat disukai Allah. Masya Allah. Nabi ni dia bagi tahu, baginda akan bagi tahu sesuatu yang tidaklah diucapkan malaik illa wahyun yuha, melainkan sesuatu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sebutkan ini, bila Nabi kata Allah sangat suka akan amalan yang dilakukan oleh seseorang, terutamanya pada hari-hari ini. Sehingga kan sahabat tanya, bagaimana pula dengan jihad? Adakah dapat menandingi jihad? Ya, orang yang beramal pada hari ini dapat mengatasi pahala mereka yang berjihad. Nak bagi tahu besarnya pahala beramal pada hari-hari ini. Subhanallah. Sebabnya pahala jihad ni besar tak? Pahala jihad ni besar. Pahala berjuang jalan Allah ni sesuatu yang sangat besar. Puncak keimanan seseorang adalah jihad fi sabilillah. Puncak ketinggian iman seseorang adalah berjihad di jalan Allah. Kan? Nak bagi tahu besarnya pahala jihad. Besarnya pahala berjuang di jalan Allah. Namun, amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, hari 10 awal Zulhijjah ini, sangat besar. Sehingga dapat menandingi pahala mereka yang berjihad. Masya Allah, nak bagi tahu, janganlah kita tinggalkan amalan pada hari 10 ini. Janganlah kita mensia-siakan hari-hari ini. Hari dah 3 hari dah kita masuk bulan Zulhijjah. Kan? Maka ada baki berapa hari lagi? Baki ada 7 hari lagi untuk kita beramal. Jangan disia-siakan. Baik. Sehingga kan Nabi kata,
Berjihad jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, melainkan orang-orang yang bawa harta dia, bawa jiwa dia, dan dia tidak kembali lagi kepada keluarganya ataupun kembali semula ke kampung halamannya, tak kembali semula ke pangkuan keluarganya, kan. Sebab apa? Sebab jatuh syahid. Sebab syahid. Maka syahid ni adalah suatu pahala yang cukup besar. Dan orang mati syahid, dia boleh masuk syurga tanpa hisap. Boleh masuk ke syurga tanpa hisap. Masya Allah. Semoga doa-doa yang dituliskan oleh sahabat-sahabat di majlis ilmu kita ni diaminkan juga oleh para malaikat, kan. Sebab malaikat berada dengan kumpulan manusia yang berhimpun dalam sesuatu majlis ilmu. Mudah-mudahan himpunan kita walaupun di alam maya ini seramai 60 orang ni yang ada ni, kan, 61 orang yang ada ketika ini didoakan oleh para malaikat. Nabi kata dalam satu hadis yang mulia, Nabi sebut bagaimana orang-orang yang berkumpul, laki-laki manusia yang berkumpul dalam rumah Allah, mereka ni saling membicarakan ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah, mereka baca ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, kan. Mudah-mudahan kita dapatlah tempias hadis ini, kan. Kita berhimpun kerana Allah, kan. Kita berhimpun ini tidak lain dan tidak bukan kerana Allah. Dan kemudian Nabi kata, illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah diturunkan melainkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, mereka juga akan diberikan rahmat, limpahan rahmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, para malaikat menaungi mereka, berkumpul dengan mereka dan mendoakan keampunan untuk mereka. Malaikat ni dia mengaminkan doa. Malaikat ini mengaminkan doa. Kalau kita berdoa, kan, malaikat mengaminkan doa kita. Kemudian malaikat mendoakan hajat-hajat kita dimakbulkan Allah. Malaikat mendoakan keampunan bagi kita, kan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka itu pada makhluk di sisinya, yakni Allah Subhanahu wa taala berbangga akan hamba-hambanya yang duduk dalam satu-satu majlis ilmu, dan Allah berbangga kepada para malaikat yang berada pada sisinya, fi man indah. Baik, sahabat-sahabat yang mulia, berbalik kepada hadis kita ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Hadis ini bahawa siang-siang pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah, adalah merupakan waktu siang yang paling baik sekali untuk beramal ibadah. Jadi kita hari ini berapa Zulhijjah? Kita pernah masuk 3 Zulhijjah pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat yang mulia, maka Nabi sebut begini. Dalam Al-Quran pula menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Dalam Quran sebut bagaimana, iaitulah demi waktu fajar dan 10, wal fajri wa layalin ashr, dan 10 malam. Baik. Apa yang disebut dalam suratul Fajr ini, iaitulah berkenaan dengan waktu fajar dan 10 malam. Iaitulah disebutkan 10 malam ini merujuk kepada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Siang dan malamnya Allah berkati. Bila Allah sesuatu perkara yang Allah bersumpah padanya, maka sudah pastilah perkara tersebut sangat berharga. Perkara tersebut sangat tinggi nilainya. Sebagaimana Allah sebut wal asr, demi masa. Maka masa ni sesuatu yang sangat berharga. Masa ini merupakan, kalau kita buat makna Melayu, kita kata apa? Masa seperti emas. Masa itu ibarat emas. Ataupun masa itu ibarat pedang. Kalau kita tak potong dia, maka dia akan potong kita. Masa akan meninggalkan kita. Kan? Kan? Jadi nak bagi tahu masa ni sangat hebat. Masa ni sangat berharga pada kita. Jadi kalau orang menghargai masa, banyaklah manfaat yang dia akan perolehi.
Dia menghargai masa lapang dia, menghargai masa muda dia, menghargai masa senang dia, menghargai masa kaya dia, menghargai masa nikmat-nikmat masa yang Allah berikan pada dia dengan sebaik-baik amal, maka beruntunglah dia. Menggunakan masa untuk menuntut ilmu dengan sebaiknya, maka dia akan menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat-sahabat yang mulia, bila Allah bersumpah padanya sesuatu perkara, maka menunjukkan keistimewaan perkara tersebut. Antara contohnya juga adalah suratul Fajr ini yang Allah menyatakan tentang surah Allah 10 hari Zulhijjah wal fajr walayalin ashr. Bila mana Allah menyatakan demi waktu fajar. Waktu fajar ni bila? Inilah yang kita duduk sekarang ni, waktu fajar. Kan? Waktu fajar ni. Waktu dini hari macam ni. Waktu yang sangat hebat. Waktu yang makbul doanya. Kan? Bila Allah bersumpah dengan waktu fajar yang kita duduk ketika ini ni, kan, menunjukkan betapa waktu ini waktu yang sangat istimewa bagi mereka yang berdoa. Waktu yang sangat premium. Waktu yang sangat premium. Waktu ini. Walayalil ashr. Begitu juga dengan 10 hari Zulhijjah. Mana 10 hari waktu fajar 10 hari ni, begitu juga dengan 10 hari siang-siang Zulhijjah dan malamnya Allah Ta'ala berkati. Waktu yang sangat istimewa, yang sangat hebat ganjarannya. Yang kita mungkin sebelum ni kan, dulu-dulu kan kita tak perasan kan. Tapi kalau orang dulu, atuk-atuk kita kan, dijadikan 10 hari ni untuk puasa. Dia jadikan mereka ni jadikan 10 hari Zulhijjah ini 1 hingga 9 mereka akan puasa setiap hari. Saya yakin dan percaya dekat dalam live kita ni pun ada di kalangan kita yang berpuasa, betul tak? Yang berpuasa pada siang-siangnya kan. Kemudian ditambah dengan zikir-zikir lagi. Jadi jangan kita lepaskan peluang dengan perbanyakkan amal. Kalau tak puasa pun janganlah kita melakukan dosa, kan? Janganlah kita melakukan perbuatan yang tak baik, bahkan ditambah dengan amalan-amalan soleh seperti berzikir, ucapan subhanallah, perbanyakkan alhamdulillah, perbanyakkan Allahu Akbar, perbanyakkan la ilaha illallah, juga perbanyakkan pada siang-siang hari 10 Zulhijjah ini yang sangat istimewa. Sahabat yang mulia, baik. Bahkan pahala bagi amalan yang dilakukan ketika itu tidak dapat menandingi sebarang amalan baik yang lain pun. Maka kata pengarang menyatakan bahawasanya berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan amalan baik yang lain pun tidak dapat mengatasi orang yang beramal pada hari-hari 10 Zulhijjah. Nak bagi tahu hebatnya hari ini, dan amalan yang terhebat yang dilakukan pada hari lain pun tidak dapat menandingi hari-hari ini mereka yang beramal. Maka kita ambillah peluang untuk beramal dengan berzikir banyak-banyak, daripada kita bercakap perkara yang sia-sia, daripada kita mengumpat dan mencela, daripada kita buat perkara yang tidak ada faedah dan boleh mendatangkan dosa. Apa kata kalau kita gunakan lidah kita pada pagi ini dan seterusnya sepanjang bulan Zulhijjah ini, sepanjang 10 hari ini dengan zikrullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini ucapan yang sangat hebat. Nabi kata kalimatan khafifatan thaqilatan 'alal mizan. Kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Satu ucapan yang sangat ringan pada lidah, thaqilatan fil mizan, sangat berat di atas timbangan. Masya-Allah. Iaitulah perkataan ini, kata Nabi, habibatan ila rahman, sangat dicintai Tuhan yang Maha Pemurah. Apa dia ucapan tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ini ucapan antara zikir yang sangat Allah suka kalau kita ucapkan. Habibatan ila rahman, Nabi kata sangat dicintai Tuhan yang Maha Pemurah, iaitulah ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyakkan ucapan-ucapan seumpama ini yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Beramal dengan ucapan dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah lebih utama.
dan lebih utama dalam beramal. Sahabat-sahabat yang mulia. Baik. Maka Nabi SAW menyatakan demikian, iaitulah pahala orang yang berjihad di jalan medan perang pun tak dapat menandingi pahala beramal pada hari-hari 10 ini. Nah, melainkan orang yang mati syahid. Nah, maka mati syahid ini besar. Mati syahid ini satu perkara yang sangat besar. Saya kongsikan pada pagi ini. Sebab apa? Sebab nak bagi semangat pada sahabat-sahabat semua tentang hari 10 ni. Kadang-kadang kita dah terlepas pandang. Dulu-dulu kita terlepas pandang. Tak rasa pun kehebatan 10 hari ini. Sedangkan Allah dah bersumpah dengannya dalam Al-Quran. Kan? Nabi dah nyatakan tentang kelebihan hadis hari-hari ini. Tapi mungkin dulu kita tak jumpa dengan hadis ini. Mungkin dulu kita tak perasan pun ingatan pada kelebihan hari yang dinyatakan ini oleh baginda Rasulullah. Kan? Kita nampak besarnya pada bulan Ramadan sahaja. Kan? Adalah hari-hari seperti ini. Tanda cinta Allah. Ini tanda kasih Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala jadikan keistimewaan hari-hari ini adalah tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah kasih kepada baginda Nabi SAW. Allah Maha mengetahui akan kelemahan dan kekurangan kita. Usia yang pendek. Cabaran yang sangat banyak. Kan kita ni jauh dengan Nabi SAW. Ribuan tahun, lebih 1400 tahun kita berjauhan dengan Nabi SAW. Tak ada Nabi dah selepas Nabi SAW yang nak menyampaikan risalah kebenaran. Yang ada adalah para ulama yang berterusan menyampaikan risalah dan ingatan kepada manusia. Baik. Sahabat-sahabat yang semua, kasihnya Allah kepada kita semua, Allah jadikan hari-hari, sesuatu hari yang disebutkan dalam hadis ini sebagai untuk tempat kita meraih pahala yang banyak. Dan Allah jadikan bulan Ramadan juga untuk jadikan bulan itu sebagai pesta ibadah untuk dapat raih pahala yang banyak. Allah kurniakan malam Al-Qadar. Allah jadikan hari-hari tertentu yang jika kita beramal dapat kelebihan. Contohnya hari-hari seperti inilah. Ini menunjukkan betapa kasihnya Allah kepada kita. Yang usia yang kita ni pendek, tak macam orang zaman dulu kan. Usia mereka panjang-panjang. Umat Nabi terdahulu, ribuan tahun umur mereka. Umat Nabi terdahulu, umur mereka ratusan tahun, bahkan ribuan tahun umur. Yang ribuan tahun umur bukan pendek-pendek. Masya Allah. Kita hari ni Nabi kata umat Nabi Muhammad Sittin wa Sib'in, umat Nabi adalah 60 hingga 70 sahaja. Itu lengkungan usia. Sebab itulah ada ganjaran-ganjaran yang besar yang Allah sediakan pada hari-hari tertentu untuk kita rebut tambah pahala. Kan? Seperti hari 10 hari awal Zulhijjah ini. Baik. Maka pahala orang yang mati syahid di jalan Allah lebih besar lagi lah. Sebab apa? Sebab orang yang mati syahid di jalan Allah ni, dia mendapat pahala yang cukup besar sehingga dia boleh masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap, sahabat-sahabat yang mulia. Kan? Kerana apa? Kerana dia berjuang di jalan Allah. Orang yang masuk syurga tanpa hisap ni ada 3 golongan. Yang pertama, para anbiya. Para anbiya masuk syurga tanpa hisap. Mereka ni berjuang di jalan Allah. Mereka ni berjuang di jalan Allah. Mereka melaksanakan risalah, menyampaikan risalah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sabar. Walaupun ujian yang sangat berat, ada yang dibunuh, kan, ada yang ditekan sangat dahsyat, para anbiya kan. Jadi mereka ni golongan yang pertama yang masuk syurga tanpa hisap. Golongan yang kedua masuk syurga tanpa hisap. Kenapa tanpa hisap ni? Hisap ni payah tak? Hisap ni sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan sekalian, kita dekat dunia ni kalau nak buat ujian pun, masuk SPM umpamanya, debornya kita kan, ataupun nak hadapi ujian. Sebab apa? Kita nak diuji akan kemampuan akal kita kan. Jadi kita akan rasa berdebar, kita rasa takut. Ataupun kita nak ditemuduga kan, temuduga. Nak temuduga orang nak soal kita macam-macam. Betul tak? Berhadapan dengan panel, dengan contohlah saya pernah temuduga nak dapatkan tauliah apa ni, tauliah imam, tauliah
negeri Terengganu tauliah mengajar kuliah di masjid kan. Kita mohon tauliah tu dengan pejabat agama. Kita di interview bersama dengan mufti di depan kita, mufti pengarah pejabat agama negeri kan. Ada 5 orang panel kat depan kita tanya soalan, bertubi-tubi tanya soalan kan. Okay, maka sudah tentulah kita rasa nervous, kita rasa itu manusia yang tanya kita. Di akhirat nanti kita akan disoal jawab oleh para malaikat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung akan amalan-amalan kita. Allahu Rabbi, takutnya kita. Layak tak kita nak, mampukah kita nak menghadapi persoalan-persoalan mereka? Mampukah kita? Sahabat yang mulia. Kan? Allahu Rabbi. Jadi kita ni nak ada golongan yang dapat tanpa persoalan mereka terus masuk ke syurga. Tak ada soal jawab sebab mereka dah banyak berjuang di jalan Allah. Mereka dah banyak berkorban jiwa raga mereka untuk Allah. Maka Allah hadiahkan mereka, Allah bayar mereka dengan balasan syurga. Baik, yang pertama para anbiya, yang kedua iaitulah para syuhada. Kita sebutkanlah hadis ini, Nabi kata itulah kecuali mereka yang pergi berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka dan mereka tak kembali lagi, yakni mereka yang mati syahid di jalan Allah. Sahabat-sahabat yang mulia, orang yang mati syahid tidak akan dihisap lagi di sisi Allah Ta'ala. Mereka terus akan dapat tempat di syurga. Kan? Yang kedua. Yang ketiga siapa? Golongan yang ketiga yang mendapat syurga tanpa hisap ialah mereka yang as-sabirin. Mereka yang sabar. Golongan yang sabar. Macam mana nak dapat golongan yang sabar ini? Golongan yang sabar ini ada 3 keadaan yang dikategorikan sebagai golongan yang sabar, iaitulah ada 3 keadaan yang ada pada mereka yang mereka boleh tempuhi. Yang pertama, iaitulah mereka sabar mengerjakan amal perintah Allah Ta'ala. Mereka sabar mengerjakan perintah-perintah Allah. Mereka walaupun susah sekalipun, ada payah, contohnya semayang sakit, semayang mereka ni dalam keadaan yang sukar, semayang yang orang lain normal, dia boleh dia tetap melaksanakan perintah Allah walaupun dalam keadaan sakit, terbaring di atas katil umpamanya kan, patah kaki ke apa ke, tapi dia tetap juga semayang, tunaikan perintah Allah. Walau apa keadaan pun sabar mengerjakan perintah Allah. Jaga aurat, tutup aurat dengan sempurna kan, apa lagi, buat kebaikan, tolong orang dan sebagainya, Allah SWT melakukan kebaikan dengan penuh kesabaran, puasa, tunai haji, umrah kan, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sabar. Yang pertama. Yang kedua iaitulah sabar untuk tidak melakukan dosa, menahan diri daripada melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa kan. Dia boleh saja nak buat jahat, dia boleh saja nak buat keburukan, nak mengumpat, nak mengata orang, atau nak buat keburukan apa-apa pun, nak curi ke kan, tapi dia sabar, tahan diri dia daripada melakukan perbuatan dosa. Baik, yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi mihnah tribulasi kehidupan, yakni sabar dengan ujian-ujian kehidupan. Apa dia? Sedih, susah kan, kesempitan, dugaan-dugaan yang dilalui dalam kehidupan ini, kematian. Sabar dengan apa pun, redha dengan apa pun ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 keadaan ini pada diri kita, maka tergolonglah seseorang itu dengan golongan as-sabirin, masuk syurga tanpa hisap. Pertama, sabar mengerjakan ibadah. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian-ujian Allah uji kita. Orang tak suka kita, orang benci kita, kita sabar. Orang kata kita sabar kan. Kehilangan orang yang dikasihi, kita sabar, kita redha kan. Kita diuji dengan kesempitan kehidupan, kewangan kan, kita sabar menghadapinya. Kita lalui dengan penuh kesabaran. Maka orang ini, orang yang sabar dengan apa pun keadaan dia, redha, maka dia telah mendapat masuk syurga tanpa hisab, iaitulah golongan as-sabirin. Baik sahabat-sahabat yang mulia,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menyatakan bahawa kita disunatkan untuk perbanyakkan zikir pada 10 hari siang-siang ini, lebih-lebih lagi pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Setelah itu, kata Imam Nawawi bahawa kita disunatkan untuk berpuasa sepanjang 9 hari terawal bulan Zulhijjah. Nah, baik. Jadi amalan utama dalam bulan Zulhijjah ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi iaitulah berzikir. Banyakkan zikir pada siang-siangnya, puasa pada siangnya kan. Kalau kita tak mampu puasa straight 9 hari, buatlah, ambillah Isnin Khamis ke kan. Kemudian hari yang ke-9, 9 Zulhijjah, ataupun disebut sebagai hari Arafah kan, hari Arafah. Maka kita beramal pada hari-hari ini sebagai disebutkan dalam disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, kitab Al-Azkar, iaitulah keutamaan untuk beramal pada 10 hari ini. Kemuncaknya pada 10 Zulhijjah, amalannya adalah berkorban, melakukan ibadah korban. Ambil bahagian korban. Ini kemuncak kepada ibadah dalam 10 hari Zulhijjah. Setelah kita puasa, setelah kita berzikir, beramal, buat kebaikan sepanjang 9 hari ini, buat kebajikan, banyak kebajikan kita boleh buat. Selain daripada zikrullah, apa yang kita boleh buat? Kita boleh tolong orang. Ringankan tugas, beban orang lain, bantu orang, tengok orang susah kita tolong. Lakukan kebajikan pada 10 hari ini. Kan? Jangan kita melakukan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala sedang menawarkan kepada kita pahala yang besar. Sekarang kita berada pada hari-hari yang disebutkan ini. Baik. Minta maaf ya. Boleh kita berkongsi, share boleh kongsi kan. Boleh, ulama kata boleh kita berkongsi korban kita kan. Satu bahagian saya tak mampu, katalah harga dia RM800, kita kongsi. Kita boleh berkongsi. Kita boleh berkongsi wangnya untuk dapatkan bahagian. Boleh. Baik. Kemudian kemuncak kepada amalan ialah berkorban, melakukan ibadah korban sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah kata dalam surah tu, surah apa? Sahabat-sahabat yang mulia. Saya minta maaf, 537 dah. Tak perasan. Minta maaf. dah jauh lah kita kan. Habiskan. Sekarang subuh awal kan. Subuh semakin awal. Allah sebut dalam surah Al-Kawthar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah sebut dalam surah Al-Kawthar, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak untuk kamu, kata Allah. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, kami dah beri banyak nikmat untuk kamu. Ayat ini juga adalah merujuk kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kata, Inna a'tainakal kawthar, sesungguhnya kami telah kurniakan nikmat yang banyak untuk kamu, kata Allah. Nikmat yang pelbagai. Kemudian Allah kata, fasalli li rabbika wanhar. Allah dah berikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sembahyang untuk Tuhan kamu, kata Allah. Fasalli li rabbika, maka solatlah untuk Tuhan kamu. Wanhar, dan lakukanlah ibadah korban. Lakukanlah sembelihan, yakni ibadah korban. Allah sebut dalam surah Al-Kawthar ini juga dalil kepada kita bahawasanya korban ini satu perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, sehingga ke dalam mazhab Hanafi mewajibkan kepada mereka yang mampu. Mereka yang ada kemampuan wajib korban. Itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kita sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut untuk kita buat. Saya sebutkan di sini kerana apa? Kerana ini adalah satu ibadah yang besar. Sunnah Nabi kita, sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kata, sunnatan abikum. Sunnatan abikum. Abikum, iaitulah sunnah ayah kamu, iaitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang sangat besar. Maka Allah perintahkan untuk kita buat, maka kita usahakan untuk buat, sahabat-sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berusaha melakukan amal soleh pada 10 hari Zulhijjah ini, daripada awal
Zulhijjah 10 1 hingga 10 Zulhijjah, gandakan dengan lipat ganda amalan dengan pelbagai amalan yang boleh kita lakukan, zikir, baca Quran, solat sunat, kemudian bantu manusia, lakukan kebajikan, masya-Allah, bersedekah banyakkan. Dan pada masa yang sama pada akhir 10 Zulhijjah kita melakukan ibadah korban. Ambillah bahagian-bahagian korban, insya-Allah di sana besar fadilatnya dalam amalan yang telah Allah syariatkan kepada kita. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf sahabat-sahabat, saya mengambil masa saya sampai 5.40 saya tak perasan galik bercakap. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini beri manfaat di atas masa yang Allah kurniakan kepada kita, yang baik daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah kelemahan diri saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang telah bersama-sama, yang telah like, yang telah share, yang telah berkongsi gift dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Sahabat-sahabat semua, moga Allah pilih kita ke syurga. Allahumma amin. InsyaAllah. Minta maaf semua. Assalamualaikum. Astagfirullah.